Avatar berasaskan teknologi kecerdasan buatan AI di platform WhatsApp milik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dinamakan PMX AI sedang dalam proses penambahbaikan untuk beroperasi semula. Saluran itu dihentikan sementara perkhidmatannya selepas 2 hari dilancarkan sebelum ini. Perdana Menteri menjelaskan aplikasi itu yang dilancarkan pada 18 Julai lalu sebelum ini masih berada dalam peringkat percubaan. Beliau berkata demikian ketika ditanya berhubung perkembangan platform avatar miliknya yang tidak boleh diakses sehingga kini. Sebelum ini, PMX AI mengajak rakyat menyertai inisiatif komunikasi baru dengan berkongsi pandangan, kebimbangan dan aspirasi secara terus kepada Perdana Menteri melalui avatar berasaskan teknologi AI di platform WhatsApp. Melalui platform itu, rakyat boleh menyalurkan pandangan selain pendekatan baharu untuk meneruskan hubungan antara Perdana Menteri dengan rakyat.